lihat sana tuan. Dah tunggu sudah lama ni. Tak ada lah sini, sana dah kosong. Duduk sana lah. Tempat susah apa? Nak minta kerja pun susah. Pakai berbaris pula. Macam nak kawat aja. Awak dua. Kalau begini sampai pukul berapa orang nak habis ni? Tunggu saja. Kereta awak lah. Woi kawan. Nak minta sedekah hari Jumaat. Ni pejabat buruh. Kalau nak minta kerja, duduk berbaris. Oi, sahabat. Cakap baik sikit ya. Minta kerja buat bungkusan pula. Hei, macam-macam hidup di dunia ni. Ada bini, kena usir. Hei, sahabat. Makan boleh sembarang makan tau. Cakap jangan sembarang cakap. Oh, makan boleh semua makan ya? Awak nak makan sup terompak? Sudahlah dia tuduh pula penipu. Nasib badan. Kau ni sakit hati apa pasal? Aku tipu pun tipu harap bapa kau. Kalau dia bapak aku tak payah susah-susah begini minta kerja, tahu tak? Sekarang tahanlah. Selai pinggang tinggal, buat bungkusan pula. Kau ni cindi aku ya? Siapa nyindir kau? Kamu cakap tu ke siapa? Aku cerita kau punya pasal, kau boleh apa? Oh, kau ni? Kau anda ya? Dia cakap punya pasal, dia sakit hati pula. Apa lagi? Ini kepala bapak dia, ini kepala bapak kau. Kalau berani pijak lah. Apa lagi tu? Pandai. Oh, jangan kacang. Itu kepala bapak aku. Ya. Yang ini kepala bapak dia. Ya. Kepala bapak kau mana? Tak ada. Ini kepala bapak kau. Ya. Jangan ada. Batu api pun. Engkau pun sama. Tolong, pencuri, tolong. Mari kita kejar pencuri, itu lagi bagus. Tolong, pencuri, tolong, pencuri. Itu dia curi beg saya tu. Kurang ajar. Hei! Apa pula aku? Apa nampak? Bukan aku lah. Siapa? Itu dia. Aku kecil lah tu. Mai kita tengok dia. Mai. Kau nak tengok. Ish. Kau nanti. Ini dia. Jauh. Jangan dekat. Jangan rapat. Alamak. Cenderung ya. Dikena. Hei. Jom. Buka, Mbak. Waktu sudah buka lagi. Buka lagi.
Kau curi ya? Tidak, Encik, bukan saya. Habis beg kat tangan kau tu. Bukan saya, Encik, tu si gemuk tu. Pagi sekali. Kau tahu. Ajar betul lah. Curi tak pasal-pasal lah. Bukan dia Encik yang curi. Itu dia yang gemuk tu Encik. Oh, yang gemuk tu ya? Gemuk, mari naik ke atas. Tolong bawa naik ke atas. Oh, kau pencuri ya, gemuk? Apa awak yang ni? Itu dia Encik, beg saya. Ini. Beg ni saya ambil ya, untuk keterangan. Awak gemuk, saya yang gemuk. Tapi pencuri. Ikut saya pergi balai. Encik juga ikut saya pergi balai nanti ya? Encik. Ini dia Encik, duit upahnya. Tak payah. Siapa Encik dia tak nak ambil duit? Boleh jadi tak cukup tu. Tak cukup. Ya. Apa punya orang tak tahu. Kat sini pun boleh lah. Terima kasih ya. Sama-sama. Tata, jangan lupa ya, lain kali kalau ada beg kena samun, panggil lah kita orang ya. Kita boleh datang tolong. Alamak, siapa? Ui, mujuk kau tak kena siku. Aku fikir musuh lagi tadi. Betul? Aku yang kau hilang. Aku ada. Tengok kau tak ada. Ada. Siapa dia tu? Entah. Kawan kau tak? Tak ada. Adam Selamat baru pernah tengok muka ni. Kau tak kenal? Tak ada. Mari kita pergi tanya. Jangan pegang aku. Siapa nama engkau? Nama pendek ke nama panjang? Mana pun boleh lah. Nama panjang Masdo. Nama pendek Do. Wah. Engkau? Nama engkau? Siapa aku? Nama besar ke nama kecil? Serupalah besar kecil. Nama besar orang panggil Amore. Wah. Nama kecil orang panggil Ray. Wah. Yang kau tanya kita, yang kau ni nama kau siapa? Aku? Aku kalau nama penuh, Minami. Minami? Ya. Macam rokok Jepun. Bukan yo. Nama kosong, Mi. Kalau begitu dah kenalah kita bertiga. Ya. Aku Do, Ray, Mi. Do, Re, Mi, tiga orang sahabat berjumpa terus sepakat otak yang geliga sekarang dah tersumbat. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, Re, Mi, tiga bujang terlayak kerja semua tak layak. Jikalau begitu baik gunakan otak. Re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Baik kita jadi tentera mengawal negara. Tentu kita tak diterima sebab kita yang tua. Mari jadi tentera laut. Jerung aku tabur. Baik jadi tentera udara. Ayat tinggi sangat aku tanda. Do, re, mi, apa kita nak jadi? Sabarlah sampai besok pagi. Mari pulang rumah, kita bertemu ramah. Tabahkan hati jangan lemah. Semangat rumah. Itu dia. Inilah rumah aku. Ni. Ya. Kenapa kau nak lari? Rumah berantu tak? Tak ada lah. Ini rumah ke kebun ayam? Ini istana Sangkut. Sangkut? Ya. Sangkut kat mana? Sangkut dekat kampung ni. Mari. Mari. Di sini aku penghulu tau. Kenapa kau goyang? Aku nak tengok istana Sangkut kau ni kuat tak? Kuat. Dia punya engineer ini macam. Siapa engineer dia? Ni dia. Aku. Kau? Pasal lah goyang. Tolong aku.
Kenapa yang kau sembunyi? Kerana rumah ni dah biasa terum sekali dulu. Masa tu engineer belum pas lagi. Oh. Tak apa. Siapa dah buat ni? Matai aku. Matai aku. Ini, Ha. matai tau. Ya. Kenapa kau ketawa? Kau nak tengok? Aku tak percaya lah. Kau boleh panggil dia. Kau boleh panggil? Boleh. Alamak. Cuba kau panggil dia. Kau tengok. Boleh panggil. Mana? Nanti. Baiklah. Nanti aku panggil lagi. Kau tengoklah. Kenapa kau bersih-bersih ni? Nak mengolah anak aku? Tak ada pakcik. Saya main burung. Muka tengok macam jebon. Ai, 3 jebon? Kau ingat baik-baik. Jangan main gila di sini ya. Kau di pelengkung kepala kau. Jebon tu apa? Jebon tu nenek kau. Bukanlah. Nenek aku bukan Jebon, Cik Embon. Biar atuk kau? Atuk aku James Bond. James Bond? Ini bukan mata air dah. Ini mata besi. Bongok. Sudahlah mata air semua tolak belakang. Sekarang mari sini. Baik. Sekarang rumah kita dah ada. Ya. Rumah dah ada pun tak berguna kalau dapur tak berasap. Itulah. Tidak-tidaknya kita mesti mencari jalan. Jalan sudah ada. Jalan Kuantan, Jalan Pahang, Jalan Johor. Bukan jalan itu. Jalan mendatangkan wang. Aku Jalan. sudah ada RM20. Bagus. Mana lagi satu? Aku punya share aku dah kebas. Wah, cekap kau siang-siang kau kebas ya. Ringan tangan. Ambil juga. Tentu. Dengan ini duit RM20, kita jalankan kita punya meniaga. Nak meniaga? Apa RM20 nak mampus? Bankrupt. Kalau begitu. Tak boleh. Kalau macam ni tak boleh asyik. Almarhum kita dia. Almarhum? Tak boleh. Kalau ini almarhum, kita cari jalan lain. Kita buat begini. Macam mana? Ini bagus. Ini bagus. Kepala otak kau bagus. Kalau begitu, ini hari juga. Di waktu matahari tenggelam, kita timbul 3 wang. Jalankan kita punya perniagaan. Dia terlajak. Terlajak ya. Kau ni asyik senyum aja aku tengok kau. Jadi penyamun mesti garang. Ini bukan penyamun, ini orang tua untuk nenek. Jadi penyamun tak boleh cakap. Nak menyamun pun susah. Aku tak cakap lah. Tak boleh lah.
Semangat. Aduh, tolong. Tolong. Agak. Tolong. Ya, kau mesti beli. Ini bros gigi, tahu? Ini daripada France, Jerman, Itali, Hong Kong, Burma, Kongo, Molombo, Kodozo. Baiklah. Mesti beli. Baiklah, saya beli Fran Jerman. Berapa nak jual? Dia punya modal RM20. RM20? Ya. RM50? 50, mana? 60. 60 tak boleh, haram. Cukuplah 50, 30 dah untung. Kau 10 dia 10, aku 10 apa lagi? Ya. Ahmad. Minta duit. Ahmad. Siapa itu Ahmad? Itu Ahmad, anak saudara saya. Oh, ya. Bagus. Bawa wang RM50. Cepat sikit. Kau tengok berapa untung. Cepat. Mana? Bagus. RM50. Usulkan. Di mana Pak Cik? Bangun! Berhenti! Sudah, berhenti, Mat! Sudah, jangan tangkap, Mat. Penyamun, Pak Cik. Bukan, dia orang niaga. Orang niaga pakai topeng. Agaknya orang ini niaga. Pergilah. Idea, Gunun. Katalah nak berniaga. Ini macam nak pergi merompak dengan buat goni dengan pakai topeng pula begini. Hei, kalau nak berniaga betul-betul memang susah nak dapat duit. Berniaga paksa macam ini memang senang. Kalau paksa pun carilah rumah yang betul-betul. Yang kau percaya rumah polis tu buat apa? Betul lah dia kata ni berniaga almarhum.
Kiai konon. Macam suaranya tu sedap sangat. Nyampah aku. Wah nak main gitar. Ray, kau jangan cakap kang biru kang. Sudah. Kalau kau bagi dua-dua apa kau tahu? Gaduh sikit yang pasal. Fikirlah yang dia tak ada duit. Tadi kita dah pakai otak kau. Otak kau tak berguna. Nak pakai otak kau ni? Akhirnya otak kau lebih koman lagi daripada dia. Kalau dah otak dia tak berguna, otak aku koman, ngapa tak pakai otak aku sendiri? Nak marah orang pula. Otak aku tu mahal. Perlukan modal. Berapa banyak modal yang kau nak? Banyak tak boleh tercari. Banyak tu banyak cakap lah supaya orang tahu, supaya boleh diusahakan. RM10. Ya, kalau RM10 sekali siut, aku boleh dapat. Siut? Ya, aku punya jam pun kalau kau hantar pajak gadai, sudah tentu ada RM1.5. Jangan jadi bongok lah. Dia nak RM10, kau dah RM1.5, RM8.5 lagi mana nak cari? Aku punya cashier adalah Siapa ni? yang menyanyi tu. Anak Pak Jebon? Ya. Kau ingat kau boleh dapat ke? Sadarlah diri sikit. Alah, Mimi. Kau orang tak percaya ya? Bukan tak percaya. Kami nak lihat bukti. Baik, kalau kau mau bukti, aku boleh tunjuk. Aku tak fikir kau dapat. Oh, baik. Siapa? Darling you. Apa? Bapak you ada rumah? Tak adalah. I nak masuk kejap boleh tak? Masuklah. Kenapa? Malu lah. Oh, masuk rumah kita tak malu. Nak cakap malu ya? Itu lain lah. Ada karan memanggil. Karan apa? Alah, yang ting-ting-ting tu. Oh. Nak apa? Kawan I tu lah, I menyampah lah. Dia Asal? orang suruh I datang ni. Oh, dia orang suruh datang. Ha. Kenapa? Dia suruh minta. Minta apa? Alah. Dia Cakap. nasi. I belum makan tu, I lapar tau. Ada nasi tak? Itulah dulu orang suruh kahwin tak Kahwin. ada. Ay, ada cantik dia suruh aku. Alah. Siapa? Bapak Mela. Buka pintu Mela. Mela, buka pintu Mela. Bapak balik ni. Ya, Pak. Masuk, Pak. Ada orang cari bapak tak? Tak ada. Tak ada. Nasib malam meeting lain cara pasal bakal buat. Lain cara pasal bakal buat. Apa nak jadi ni? Budak-budak zaman sekarang tak boleh lepas nak masuk asal rumah kosong saja. Kalau dia masuk rumah bapak dia, bapak pelangkung kepala dia. Bila? Tutup tu pintu. Bapak takut jambon rumah sebelah tu masuk. Tak usah tutup lah, Pak. Panas lah. Panas apa ni tengah-tengah malam buta ni, Mila? Itu yang bapak kipas tu bukan panas? Ha? Sudah, Mila. Buat kopi dah bapak. Baik, Bapak. Mila. Pokok ni pun dia tak siram air. Apa punya budak ni malas saja. Apa buat kerja di rumah ni? Sampai pokok nak kecut layu rumah. Apa Mila. Ha, tengok. Pedang pusaka pun tahu di sini juga. Ada tempat kan? Hai Mila. Tak boleh buat main pedang pusaka ni. Sudah 99 orang dah ada bunuh ni. Hai Mila. Apa kerja budak ni? Kemas lah. Orang tak tahu kemas langsung. Apa budak Mila? Kau jampi-jampi mus ni kau siapa? Jebon, pakcik. Jebon yang buat aku tu Jebon. Pakcik, Jebon? Ha? Buat aku Jebon? Pakcik, nak tolong pakcik. Tolong pakcik. Jangan lari. Oh, pakcik. Ha? Belum dapat lagi dah. Kejap balik. Jangan lari. Lari. Apa yang belum dapat tu? Duit lah, modal. Bongok. Ni pun basah punya tempirang. Kau pergilah minta apa lah?
Siapa? Engkau lah. Aku pula. Ya. Tak ada orang lain kan? Engkau pergilah dulu. Aku ada banyak kerja lain. Ah, tu karut lah tu. Siapa tu? You punya darling punya brother-in-law. Ha, kenapa? Ya. Bapak you tadi kerja Jewon ni. Ha, iyalah. Kenapa? Tak ada apa-apa nak cakap sini boleh? Ha. Eh? Ni Cakap sini saja. Malu je ni. Ha, malu masuk. Boleh? Mainlah. Nampak tu? Cakap betul-betul apa yang awak nak cakap kan? Janganlah main-main. Boleh cakap? Cakaplah. Boleh? Boleh. Segannya aku. Janganlah mengada-ngada. Cakaplah. Boleh? Tentulah boleh. Alamak, seram aku. Cakaplah betul-betul. Nak apa? Nak do. Cakaplah du apa? Do. Cakap! Durian! Ini bukan musim durian. Nak buat apa durian? Nak cakap muka Jebon? Janganlah berseluruh. Cakaplah betul-betul. Ya, betul. Nak apa? Nak minta... Dah dah. Mila, cepat Mila. Buka pintu Mila. Apa kau buat dalam Mila? Masuklah bilik. Keluar kot jendela. Mila. Apa awak pecahkan cermin ni? Aku tu peranjat. Aku ingat bapak Jebon. Rupanya bayang aku sendiri. Cepat. Mana nak pergi? Sini. Mana? Belakang ni lah. Belakang ni. Mila. Kenapa lambat budak ni? Oh Mila. Lama tak? Diamlah budak. Mila. Datang ni bapak. Masuk awak. Apa yang bunyi berang tu Mila? Oh, tu pinggan pecah bapak. Dilanggar Jebon. Jebon? Bapak pergi kejar Jebon tadi dapat tak? Tak dapat. Bapak kejar dengan dia lari. Susap. Macam pelesat dia hilang. Kalau aku dapat, aku cincang putih dua dia. Mila? Kenapa ambil? Saya tutup meja dia, tutup cermin. Kilat lah bapak. Mana kilat? Hujan tak nak gua, tak nak kilat. Kilat. Mila, kenapa muka bapak berlain? Agaknya cermin tu mengejek lah. Mengejek. Mila, misai bapak hitam kenapa putih? Alah bapak ni itu bukan misai, gigi. Bila pula gigi bapak tersempai? Betul lah kata kau cermin ni bergejek. Ni Pakcik. Terima kasih. Kakak bawa tau. Jebon! Jebon! Mana tangkap Pakcik? Tangkap lari. Mana tangkap lari?
Nak buat pergi ambil kayu baju. Ha? Ambil mana? Bagi padang kat saya. Pasti buat lari. Ha? Kurang ajar! Bakar diri! Kau ni! Kau pergi mana? Kau nak murid anak aku ya? Aku hambat kau kan? Kau hambat aku? Pakcik hambat saya. Bagi bang! Nak je. Break! Tak ada apa lagi lah. Kau boleh pergi. Ha? Mari. Semuanya tak boleh diharap. Siapa? Mark of Zorro. Mademoiselle, bolehkah Ana masuk ke dalam untuk bercengkerama? Silakan, Mark of Zorro. Mark of Zorro, apa awak nak? Nak pinjam RM10 lah, RM10. Oh, jadi yang datang minta durian nasi tu, jadi nak minta pinggan duit. Oh, dia minta durian ya? Duit. Tak malu. Orang jantan nak minta dia kat orang perempuan. Duit kita ada, tapi hari ni bank tutup. Bila nak bayar? Besok kita bayar. Besok mesti untung. Betul? Ya, betul. Baik, Terima kasih ya. sama-sama. Manis. Kahwin belum? Belum. Recan. Ya, ada lagi satu. Apa? Nak pinjam tu. Tering. Oh, nak pinjam gitar. Baik, nanti kejap Mila, buka pintu Bapak balik! Mila! Nanti kejap, Pak. Nanti kejap, Pak. Datang ni, Bapak. Ya. Bapak kejar jabuan tadi, dapat tak? Tak dapat. Dia lari lebih pada persit. Sup, hilang. Bapak dah bilang, kain meja jangan tutup cermin. Kau ni degil lah.